Wow. Mari sini kau. Pada muka. Saya duduk sini. Dia takkan jumpa. Mana. Lama. Mana. Lama. Takkan perasan. Hai kawan-kawan, hari ni kita akan bermain game. Jangan lupa subscribe. Hai kawan-kawan, hari ni kita akan bermain game Granny Chapter 2. Yes. Korang ingat tak masa episode sebelum ni Asyik dah kena jump scare dengan aku dan nenek gila tu. Okay, mari kita cuba lagi game Granny Chapter 2. Kita tekan easy ke? Apa lagi tekan easy ni? Yang dengan easy lah. Okay, tunggu loading. Okay, sebelum tu Kalau ni mata dia buta, dua blind. Macam apa dah. Okay, mari kita cuba lagi game ni. Okay, mari kita cuba. Okay, sebelum tu kita okay, lepas tu kita tengok ada apa dia dekat sini. Okay, ada satu tempatnya, ada rumah dia, ada tangga. Okay, lepas tu kita masuk ke. Weh, nenek ni datang. Weh. Wah, kalau ni muncul, dia akan muncul mana? Oh, cepat. Duduk. Jangan nampak kita. Jangan nampak aku. Alligator. Okay, dah pergi dah. Okay, kita buka. Ada apa kat sini? Oh, ada. Tak ada senjata. Kat sini ada apa? Oh, ada helikopter. Helikopter mananya? Wah, ada almari, ada meja kat sini. Wah, weapon key. Yes, akhirnya kita jumpa weapon key. Jom kita ambil senjata. Okay, lepas tu kita tembak dia. Masa siapa yang boleh bertandingi. Okay, buka. Oh, hati-hati. Sebelum tu sabar, kita buka ni dulu. Okay, nice. Ada tulisan ini. Oh. Okay, cepat. Okay, buka. Nice, dapat pun shotgun. Okay. Woi. Ada dekat belakang kita. Okay, ambil. Ammo. Okay. Langsung kita shoot. Ni bini dia. Wow. Aduh, bau nak tembak. Asal asyik kena pukul. Okay, dekatkan ke dia. Day 2 dah. Tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi. Kita cuba lagi. Jangan bagi kita jump scare. Go. Okay. Lepas tu kita gerak. Okay, jom. Okay, buka. Dia pistol yang shotgun tu yang kita jumpa kat mana? Oh, dia jumpa. Sabar. Kita ambil shotgun. Okay, dia memang nak cabar kesabaran aku. Okay. Wow, aduh.
Weh, apa ni? Bafar. Nak tembak pun dah kena pukul. Weh, apa ni? Asyik-asyik dah kena pukul. Dia 3 dah. Okey, kita masuk cuba lagi. Jangan kita lari dari rumah. Kita keluar dari rumah ni. Kita keluar. Kita lari rumah ni. Okey. Lepas tu kita mana shotgun tu? Okey, hati-hati. Lepas tu bini dia. Woi. Macam mana bini dia muncul? Cepatan, ambil. Mari sini kau. Pada muka tu lah. Kenapa? Woi. Ni lagi satu. Pada muka. Inilah akibatnya lawan pro player. Kena hormat. Okey, ambil kunci ni. Bagi balik kunci kau. Okey, main lah. Apa nak gaduh ke? Apa? Kau nak gaduh ke? Ni lah benda yang dia pukul aku tadi. Dan dia bagus dah pergi dah. Bagus. Dah pergi dah. Okey, dah buka. Wow, ada tempat apa semua ni? Okey, ambil peluru. Oh, ni game cari barang, guys. Okey. Dapat pun kita dapat shotgun. Okey, ambil ammo. Okey, tapi kalau macam tu, macam mana ada senjata dalam game ni? Kat sini ada apa? Kosong. Dia dah ambil bukan helikopter. Okey, tunggu dia naik bangun dulu. Okey, lepas tu buka. Weh, aku lompat nak apa pula ni? Besar je. Okey, tekan je. Wih, kosong pula. Wow, botak kecil. Okey, tunggu. Okey, macam mana ni? Lama ni dia nak tunggu. Dia memang nak kena. Okey, lagi ada apa? Kosong. Sini. Kat atas ada apa? Oh, kita nak tangga. Wih, bini dia masih hidup. Apa nak gaduh? Apa bini? Apa ni? Nak gaduh ke? Bini nak gaduh. Pada muka. Sekejap. Itu tongkat yang aku kena pukul tadi ke? Woi. Wih. Suami dia datang sekali. Bapak dia datang. Okey. Pasal emo. Main sini lah. Dia nak gaduh kan? Sekejap. Itu crowbar yang aku kena pukul tadi ke? Kenapa kau pukul?
Nak makan. Nak makan shotgun. Sekejap. Tunggu. Tunggu. Nak sumbat dalam bawah katil ni. Bagus. Dah pergi dah. Bagus, dah pergi. Okey, peluru dia dah habis. Okey, mana botak kecil tadi tu? Aku nak tembak dia. Mana botak kecil tadi tu? Aduh, dia masuk, dia tak keluar. Tapi tunggu kejap. Kat sini boleh tembak ke? Mati. Yes. Makan tu. Okey. Wah, sini ada peluru. Nice, akhirnya kita jumpa punya peluru. Ambil ammo. Okey. Dah dapat dah ammo. Okey. Oi, apa ni gambar buruk? Tak suka lah. Okey, lepas tu tunggu bini dia datang. Lepas tu nak balas dekat dia. Sekejap, ini gambar siapa? Ini gambar Granny ke Slendrina? Weh, gambar dia jatuh. Granny tak ada ke? Tak ada lah tu. Dia sebab Granny takut. Takut ada shotgun. Okey, masuk. Ni. Sekejap, itu tongkat. Itu tongkat baseball yang kena pukul tadi ke? Kenapa pukul? Sini kau. Sumbat kau dalam almari ni. Sumbat. Sumbat. Tolak. Sumbat kau dalam dinding ni. Wah, dia bapak. Suami dia datang. Weh. Aku pergi bully dia kenapa? Weh. Aku pergi pukul dia kenapa? Pada muka tak boleh bunuh aku. Aku nak umpan kau dalam pintu ni. Kenapa asyik nak pukul aku? Kau duduk luar. Nak jadi apa? Mau tak licin ke? Grandpa. Remove senjata tu. Kalau tak, pergi sana. Siapa suruh jump scare aku? Kenapa asyik-asyik kena jump scare? Pada muka. Ni itulah. Sekejap, dekat atas ada peluru lagi ke? Kalau ada Granny Grandpa, ada lagi macam mana? Tangga ni. Okey, wah, ada pintu kat atas. Ni peluru. Ada seletik. Okey, terjun. Ada idea. Ada idea. Dah faham. Kita letak gasolin. Dia tempat pakai gasolin. Mesti dia akan datang punya. Okey, drop. Okey, ambil shotgun.
Okey. Masa kita tunggu. Tunggu Granny datang. Okey. Oh, Granny tak ada dah. Grandpa tak ada. Sekejap. Granny datang tu. Wah. Dia datang weh. Weh. Apa nak gaduh? Aduh, dah kena pukul lagi. Sekejap, ini yang tongkat PS4 tu pukul yang tadi kan? Sama je. Aduh, macam mana lah. Aduh, dia keempat pula. Habis sabar. Kita cuba lagi. Okay, fine. Okay, lepas tu kita cuba lagi tembak pakai gasolin. Hei, budak botak lah. Tak ada dah. Merah. Nak kena tembak ke? Dia datang. Tu dia datang. Cepat. Ya. Akhirnya mati. Kenapa nak jump scare? Banyak kali dah kena jump scare. Tongkat baseball tak boleh harap nak pakai. Letak balik tongkat baseball. Angkat tangan. Cepat. Faham? Woi. Padam ke? Itulah. Kenapa nak jump scare? Nak jump scare pro player. Kau tak layak nak pakai crowbar ni. Sumbat kau dalam bawah meja ni. Nah, cakap kenapa nak jump scare? Pergi sana. Dah, pergi sana. Bagus. Pergi sana. Bagus, dia dah pergi dah. Tapi peluru. Nasib baik Granny dan Grandpa tak ada. Okey, kita berusaha. Okey, lepas tu. Macam mana kita nak lari dari rumah ni? Rumah si Granny botak. Okey. Wey, bilik idea. Wih, helikopter key. Okey, kat sini ada apa? Wah, soto mata satu. Aduh. What the heck? Kat dalam air pun ada. Binatang apa di bela tu? They file the last day. Tapi jangan risau. Okey, lepas tu kita mana tu? Aduh, gatal pula. Okey. Woi, apa benda ni? Tak. Mana Haji main kepung? Mana Haji? Woi, apa benda ni? Woi, janganlah macam ni, kita kawan. Jangan. Game over dah. Aduh, asyik kalah.
Okay, tekan ekstrim lah. Apa mak easy-nya? Okay, ekstrim lah. Tapi ekstrim ni susah ke tak? Kalau dia laju, kalau dia susah. Day 1. Okay, Jen. Kita buat. Kita cuba lagi guys. Okay. Ini peluang kedua guys. Wish gelap. Mak cok. Okay, lepas tu kita cari. Kosong. Weh. Nak bagi jantan tak boleh. Aduh. Weh, lajunya. Sebab tu pakai extreme mode. Day 2. Okay, kita cuba lagi. Okay, kita cuba lagi. Lah, kenapa pula ni? Okay. Sebab sini ada aku pakai keyboard. Sekejap. Dulu. Aduh, macam mana ni? Asyik-asyik kena jump scare, kena pukul. Okay, kita cuba lagi. Okay, day ketiga guys. Kita main 5 hari. 5 hari guys. Okay, kita cuba lagi. Buka. Dia tak nak mengalah. Dia ni pro player. Wow. Weh, sabarlah. Wah. Aduh, nak bagi nak jalan-jalan pun tak boleh. Hey. Laju dia kejar. Day keempat pula. Day 4 pula. Okay. Alhamdulillah. Okay. Lagi buka. Dah berdarah, dah kena berkapak. Aku duduk sini. Dia takkan jumpa. Mana. Lama. Mana. Lama. Takkan perasan. Laju lagi. Bini dia. Day 5 pula. Macam mana nak menang ni? Nak lari dari rumah. Tapi kita dia buat apa? Okay, lepas tu kita jalan lagi. Okay, ada bagai maksimum. Woi. Laju doh dikejar. Dia takkan mengalah, dia tak nak mengalah. Wish, tanpa tu jatuh sekali. Weh, apa ni? Aku tak nak makan minyak potong. Weh, kau bela dia. Weh, jangan. Kita kawan. Weh. Game over. Aduh. Okay, tu je kali ni guys. Game Granny chapter 2 sampai sini dulu. Susah betul nak keluar dari rumah ni. Okay. So, minggu depan kita cuba lagi. Okay. So, jika saya suka video ini, jangan lupa like, subscribe and comment and share. Bye. Assalamualaikum.